Kamera macam mata. Masuk cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita ada semangat je. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar semua sihat? Sihat. Sihat tak? Sehat. Oh, sihat. Ni yang besar ni, sihat tak? Okey, belakang sihat semua. Sehat. Okey. Cikgu kita yang masak. Hafiz. Cikgu kita yang masak. Siapa yang tidak hadir ni? Ramai tu. Ramai. Okey. Jalan je. Okey, nanti bagi giliran kepada saya. Okey. Okey, siapa Yamin? Ya, saya. Boleh awak baca doa? Boleh, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Belum pun dah saya dengar doa secepat itu. Okey, tak apa. Okey. Tengok semua tepi-tepi semua bersih ke tak? Yes. Foto situ. Tak. Bersih. Okey. Bersih semua Okey. Semua sihat Kalau tidak sihat, yalah, lemah semua. Okey. Ya. Okey, masuk. Apalah. Ini. Tak boleh kesian nak benda dia. Kita ada blend ke sini. Saya buat air besar tadi. Okey, masuk. Silakan. Okey. Apa pula ni balik? Okey, saya memperkenalkan diri saya ni. Nama saya Muhammad Zaid bin Muhammad Siddiq. Boleh panggil saya Cikgu Zahid lah. Saya Cikgu Zahid. Nama tak rasmi. Nama yang rasmi. No. I not sure again. Yeah. Saya jumpa cikgu. Okay, brother. Yeah. Okay, Muhammad Zaid Cikgu Zaid. Okay. Saya jumpa cikgu kat kedai RM2 semalam. Okay, alhamdulillah. Apa yang anda nampak gambar ni? Ekor. Semua tengok depan semua Honda. Iyalah memang Honda tapi ini apa ni? Ekor. Remote. Suhu. Termometer. Suhu. Semua betul. Dalam kereta. Yang lagi tepat. Jawab. Suhu dalam kereta. Suhu dalam kereta. Boleh ada suhu, boleh tekan bincik aircon, auto. Oh, dia ingat Jalan sendiri. Auto cruise. Betul. Boleh tekan button atas bawah. Sebenarnya gambar ni untuk kita tengok apa tu? Apalah. Tengok perjalanan lah dalam penyamanan udara ni. Dalam ekor kereta lah. Ya. Okey, semua kita masuk dalam kereta, kita pasal apa? Ekor. Yelah. Pasal radio. Pasal video tu lah. Mula-mula pasal ekor. Okey, betul. Semua benda atas dunia ni kalau masuk kereta mesti ada aircon. Betul. Memang dah biasa lah dengan aircon. Betul. Okey.
Ni hasil pembelajaran Okey, awak tahu tak kita nak masuk apa benda ni? Tak tahu lagi cikgu. Tak tahu lagi? Tahu. Okey, kita masuk kitaran asas penyamanan udara kenderaan. Yelah, sebab tu ada kereta. Patutlah ada kereta. Okey, CLO 1 ialah mengenal pasti komponen. Manilah. Mari saya akan terangkan semua ya. Penyamanan udara, penyegalaan secara teori. Okey, lepas tu kita guna alat banking. Alat banking pula dah. Alat-alat lah yang digunakan untuk penyamanan udara. Okey, langkah keselamatannya. Langkah keselamatannya mesti ada Google eye protection dan glove. Lepas tu, ni kenapa ni? Dia letak gini ni? Cikgu idea dia ajar tadi. Oh, bukan tak beritahu. Memang betul tak beritahu. Janganlah awak pergi cucur apa tu? Lighter. Bukan. Lighter ke gas penyamanan udara? Api. Betul. Janganlah awak saja. Gas aku letak dia sejuk cantik gitu. Jangan awak macam tu. Bahaya. Ilmu baru. Ilmu baru. Ya. Kalau lupa. Potek lain. Okey. Jangan pula awak pergi hidu. Gas refrigerant ni. Gas penyamanan udara ni. Jangan pula awak pergi hidu. Macam apa? Macam orang hidu tak ilmu dulu tu. Cakap sedap bang dia. Awak pernah try ke? Tak pernah try. Dah ada gaduh dulu kan. Ada kan orang hisap dulu ada orang hisap. Saya dengar Gang, lah. Cakap sedap bang ni. Yelah. Dia memang lah tak sedap tapi dia boleh memberi kesan jangka masa yang lama. Kesan negatif lah cikgu. Kesan negatif. Contoh cikgu, contoh. Contohnya tengok macam nak cakapnya tapi dia bukan macam kesan macam gam, isap gam terus jadi gila apa tak. Tapi dia macam Jadi pilau sah. dia macam Ni kawan cikgu ke? hidu ni ada kemungkinan kena kanser darah, kanser leukemia. Dia berkaitan dengan bahan kimia ni, dia akan risiko. Sakit lah. Mandul. Walaupun kanser ni Mandul. kita tak tahu datang daripada mana. Tapi kalau kanser darah ni, kanser darah macam tu tak. Yelah, benda-benda macam ni lah. Okey, kenapa dia cakap don't transfer refrigerant untuk penyamanan udara ni? Kalau lain boleh je penyamanan udara tapi risiko je. Okey, don't apply steam. Steam ni apa? Steam Yahoo. Ini keki je tahu tak? Bukan. Dia macam apa panas tu awak pergi letak dekat paip ke apa, dia akan meletup lah paip tu. Bukan meletup lah, pecah lah. Lebih seolah-olah dia kata dia pecah. Okey. Ni macam masak ikan ke steam lah. Okey, pengenalan sistem penyamanan udara. Saya nak baca cikgu. Okey, silakan baca. Penyaman udara boleh ditakrifkan sebagai proses merawat udara untuk mengawalnya secara serentak, kelembapan, kebersihan dan pengagihan. Penyaman udara penting di negara maju dan membangun kerana kualiti udara yang tercemar. Udara tercemar menyebabkan penghuni bangunan merasa tidak selesa, serta mengakibatkan produktiviti kerja juga akan berkurang. Penyaman udara juga digunakan untuk menjaga harta benda seperti alat elektronik, ubat, perabot mahal, dokumen penting, mesin dan lain-lain. Okey, Amir. Awak tengok, awak dengar dia baca dia? Dengar. Awak terangkan apa yang dia baca. Ringkas saja. Bangun. Depan. Baru dia tarik nafas. Depan. Depan cikgu. Penyamanan udara ni kalau boleh dijadikan ianya sesuatu proses merawat udara untuk mengawal secara serentak suhu, kelembapan, kebersihan dan pengagihan. Selepas tu udara yang tercemar juga boleh menyebabkan penghuni bangunan merasa tidak selesa, letih serta mengantuk dan produktiviti kerja juga yang akan berkurang. Okey. Terima kasih kepada Amir, bagi kekokan sikit. Terima kasih, Amir.
Okey, Amir dengan apa? Hafiz. Ya. Baca dia dapat air. Baca. Cikgu. Banyak cikgu di Shopee malam ni. Seperti yang Amir dan Hafiz cakap tadi, betul lah. Penyambaran udara ni dia untuk menjaga suhu supaya kandungan tak ada apa tu, tak ada penyambaran udara ni, barang-barang boleh rosak, panas, apa lagi, udara tu untuk menghasilkan udara yang bersih ataupun yang tidak bersih. Begitulah. Okey. Jelas terus. Baru beli tu. Kena rosak. Dekat sikit. Connect je, connect. Okey, kita masuk pengenalan sistem udara kenderaan. Kenapa sistem penyaman udara dengan aircon biasa ni dia berbeza? Okey, Tuan Mustafa sila jawab. Okey, untuk sistem rumah dia dalam sistem bangunan, tak apa nama domestik. Kalau aircon kereta dia dalam automobil. Automobil ni dalam kategori pengangkutan. Pengangkutan ni ada banyak. Kapal terbang, bas, pesawat-pesawat. Okey, terima kasih kepada Tuan Mustafa. Terima kasih. Lagi mahal. Kenapa? Dah RM2 nak je kedai RM2. Terima kasih. Tengok. Tak ada. Kenapa Syazwan dapat lain? Dia tak ada, saya tak bayar. Dia nak bantah. Okey. Seperti Tuan cakap tadi, HVAC tu ekor bangunan lah. Tapi yang lebih fokus yang dalam pengajaran saya hari ni, ekor kereta. Kenapa? Ekor kereta, ekor bas, ekor van dia berbeza sikit. Tapi kita dia sama. Mungkin kompresor besar, mungkin sistem dia lebih besar lagi lah, lebih panjang lagi, lebih complicated. Complicated lah, lebih susah. Okey. Nama apa tu? Penyaman udara kereta ni dia menggunakan gas R3 R134A. Yang ini dulunya R12. Kerana negara kita ni bukan negara kita, seluruh dunia mengalami penipisan ozon. Jadi ditukar yang gas ni lebih mesra alam lah. Lebih mesra alam, lebih lebih orang kata untuk melindungi lapisan ozon. Okey, kita masuk pula. Pemampat dia dah pemampat. Okey, semua tahu tak pemampat? Nampak Betul lah, pemampat kompresor lah. Okey, dia ibarat jatuh lah, lebih buat jatuh enjin bukan enjin betul, dia macam ibarat macam enjin. Kalau di otomotif tu dia ibarat macam enjin untuk mengawal semua. Kalau enjin tu dia macam pump minyak hitam, compression, api tu semua lah. Kalau yang ni dia memanfaatkan pump bahan pendingin. Okey, meluap pula. Kalau awak tengok yang ada dekat luar tu, kalau ekor kereta tu dia dekat dengan radiator. Radiator benda apa pula? Radiator ni dia macam coolant, ibaratnya dia aircon untuk enjin. Dia sistem penyejukan untuk enjin. Itu. Kalau penjejak pula, kalau boleh nampak yang berada di sini ya. Berada di atas sana. Bukan ini indoor. Di dalam itu penjejak dia berada di situ. Kalau aircon kereta tu dia berada dalam dashboard. Dalam dashboard. Okey. Blower ni yang bunyi tu. Kalau nak perasan tu dia bunyi, dia mengeluar dia macam kipas. Dia kipas sebenarnya. Tapi apabila blower ni dia duduk sekali dengan purikot. Gitu. Dia apa tu? Dia pusing, dia bagi udara tu sejuk. Untuk kita rasa selesa lah dalam kereta tu. Ni baru nampak. Kita rasa macam mana? Okey.
Oh. Okey, korang nampak tak semua ni apa ni? Nampak. Kompresor tak? Yang ni je yang kat tak? Kompresor, dia pergi kepada kondenser, dia lalu kepada dryer, sekejap lagi saya cakap apa tu dryer. Lepas tu dia lalu kepada TSV, lepas tu dia datang ke cooling coil ataupun penjenjat ataupun evaporator. Dia 3 nama. Kalau dengan evaporator, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau dengan cooling coil itu lebih kepada air kompresor lah, kenderaan yang bergerak, benda-benda yang bergerak. Kebanyakan industri panggil cooling coil. Penjejak tu bahasa Melayu lah. Okay. Lepas tu, lepas pada dia pergi ke kepada penjejak, dia datang balik ke dryer, dia pergi kompresor, sampai begitulah kitarannya sampai penjamin mampus. Gitu je kitaran dia. Kalau orang cakap aircon kereta ni bocor, kena top up gas lalu tu, itu mesti ada bocor. Aircon ni dia takkan berkurang. Sampai bila-bila pun takkan berkurang. Kecuali ada bocor. Macam pipe air lah. Pipe air tu kalau selagi dia satu lah, dia ada je. Kalau bocor tu, dia masalah. Selalu ni part-part yang bocor, kompresor, mungkin selalunya event, dalam sirik-sirik dia tu, dia macam dia pakai aluminium. Dia kurang jangan pakai macam pupa kat sini ni. Mungkin syarikat cakap kereta tu untuk jimat kos kot. Raja-raja lah servis kereta dah. Okay. Tukar filter je ku. Filter tu sekejap kita cakap. Okay. Okay, studi yang saya kat ni lah. Kita raja kepada kompresor, pergi kepada kondenser. Receiver dryer dengan filter dryer. Apa beza receiver dryer dengan filter dryer? Saya cikgu. Awak lagi. Saya. Tak lah, nanti saya terangkan lah. Apa beza filter dryer dengan receiver dryer? Siti. Receiver? Mana tengok? Betul, dia fusi penapis. Lagi sikit. Nak bagi air ni. Saya. Dia dah dia dah baik. Dah awak dapat. Apa skipper tu expired dah. Bagi jawapan tak boleh tak bagi jawapan. Jawab tapi. Tak jawapan. Filter dryer tu dia tak payah habuk. Dahlah, spontan je. Kalau Apa receiver yang- dryer tu lega. Apa saya betulkan? Dia tak payah. Dia memang lalu untuk menapis lah. Sebelum sampai habis. Tapi bagi saya terang ambil lah. Tak payah habuk. Filter dryer Tapi saya tak boleh bagi. Jadi saya terangkan. Okey. Cikgu. Okey, jawab. Silakan. Filter dryer tu Aha. dia tak payah habuk. Aha. Bakteria Aha, betul dan ke? sebagainya. Sebagainya apa? Receiver dryer. Receiver dryer pula. Bila bahagian gas Bila bahagian gas tu dia serap dia tak payah kelembapan. dia tak payah kelembapan. Boleh lah. Les. Boleh lah. Kelompok saya ke? Nanti saya terangkan dah. Receiver dryer ni dengan filter dryer ni dia mudah je. Kalau receiver dryer ni untuk kereta-kereta yang baru. Receiver. Kalau dengan filter dryer ni untuk kereta lama. Benda semuanya sama saja. Yang untuk tapis kelembapan, kalau dengan receiver dryer ni dia boleh tapis minyak ataupun boleh simpan sikit gas ekor. Itu saja. Okay, perlu ni. Okay. Yang basah tu dah. Basah. Basah. Ketiak. Nampak ke cikgu? Okey. Okay, kita kembali kepada pakar Okay. Semua orang tahu pemapak, pemeluat dan induk pengembangan ini expansion 1 dia akan nama 2. Sama ada kereta tu pakai TSV ataupun tube kapilari. 2 je, TSV dengan SPV tu sama je lah. Macam mana tu cikgu? Apa? Macam mana tu capillary tube? Kapilari tube nanti siap lagi saya tunjuk. Okey. Sabar bagi saya. Relax. Boleh cikgu. Cikgu dah dapat. Hantai. Okey. Perintah ibu kereta lah. Dua sendiri ni dalam bahasa Melayu. Saya cari dua-dua ni.
Jadi saya cari masuk dalam slide ke apa. Benda-benda kadang-kadang orang tulis Peter Raya ni puas. Kadang-kadang orang tulis Silver ni puas juga. Sama-sama je masuk dia. Tapi kena ingatlah, Peter Raya tu untuk kereta lama. Silver Raya tu untuk kereta yang baru. Dia ni menapis wap. Menapis wap, tak nak bagi masuk ke bukan menapis wap saudara. Penapis udara. Tak nak bagi sampai kepada TSW ataupun penyejas. Jadi tak sejuk aircon tu. Astagfirullah. Okey, kita tengok video. Tokyo Drift tu. Sekarang lain tu belakang tu. Sikit. Mana ada kita? Ya, macam apa? Baju ni tak masak tu. Baju yang dalam. Pakai 2 lapis tu ni. Okey. Okey, apa yang anda lihat di depan sana yang saya tayangkan video? Korang boleh jawab? Proses. Saya nak seorang satu yang perempuan pun Siti. Siti. Tengok siapa dia Siti Nur Syafiqah. Oh, Wani Lion. Okey, Siti yang boleh terangkan apa yang di depan. Yang nak rasakan dalam video, bagi sikit-sikit je. 3 ringkas je. Kita sponsor laki-laki. Kereta, ada kompresor, ada receiver saya. Lagi? Lagi ada Condenser, bed. Itu. Video tadi baik. Dia tunjuk jalan kerana daripada kompresor pergi ke dalam sampai akhir dah. Okey, terima kasih. Okey, ambil ni. Gambar. John, gambar. Tak boleh gambar. Dia pemaka. Apa pemaka siut? Tak, kita ni je. Mana Ci? Okey. Ni adalah pemanfaat bahan pendingin. Kalau awak tengok daripada tadi tu, inilah pemanfaatnya. Dia ada 2 jenis. Satu, saya dah hafal daripada semalam, payah-payah nak reciprocating type dengan rotary type. Okey, kita tengok reciprocating ni tuan. Rotary pakai kunci je. Astagfirullahaladzim. Cikgu jauh sangat. Okey. Seperti yang anda lihat tadi tu, di dalam video, dia macam ada piston kat dalam tu. Engine compressor
Pro K3. Dia macam ada piston. Piston dia. Dalam benang ke? Piston. Piston tu dalam bahasa Kelantan. Kalau dengan bahasa Inggeris je piston. Sorry. Tengok asal Kelantan tu. Okey, yang ini ada ni crank. Crank ini macam silinder lah. Dia ada piston juga tapi dia naik ke atas. Dia macam betul-betul macam blok motor. Blok motosikal, blok motosikal. Ni orang lelaki tahu lah macam mana. Dia tak besar. Dia kecil je. Kebanyakannya mungkin ada ekor. Paling hebat saya nak sebut je pasal tak ada yang betul-betul. Kalau tukar piston tu jadi kuat ke? Operate. Jeruk. Dia tahan lama lah. Kalau gas tu, kompresor tu mungkin boleh tahan lebih daripada 12 tahun 5 tahun. Boleh operate juga lah. Tak rosak pun. Kalau jenis ni lah yang ni ada macam jenis squash plate. Squash plate tu dia macam kurang siap orang pakai. Siap. Okey, kita pergi pada condenser. Condenser ni dia duduk dekat depan-depan. Dia bersebelahan dengan radiator. Kenapa dia duduk bersebelahan? Sebab kipas tu kebanyakan kereta guna satu je. Nampak tak? Guna satu saja untuk apa tu? Untuk mengeluarkan haba. Daripada haba-haba panas dalam kereta tu, satu je guna. Ada setengah letak dua, satu untuk kompresor, satu untuk kondenser, satu untuk radiator. Okey, kondenser ni dia tak ada banyak jenis dia satu jenis. Okey, di sini model apa ni? Dia betul lah. Kuat, lembung. Ni yang saya cakap tadi tu. Ada kal. Okey, expansion buat pula. Ni yang kalau Ferrari ke apa? Dia bergelung tu. Seperti saya cakap ni dia lebih daripada XP. Dia ada dua jenis. Ada kereta lama pakai yang ni. Kereta baru pakai yang ni. Dia macam kenapa benda-benda kecil ni apa ni? Awak perasan tak benda kecil tu? Awak perasan tak benda kecil ni kat depan ni? Apa benda? Benda awal ni. Ni yang bergelung ni yang kecil ni. Koi. Capillarity tu. Memang betul capillarity. Memang betul. Tapi kalau awak nak tahu benda tu sejuk kat depan ni, tuan-tuan tak? Sejuk tak kat depan tu? Awak kena buat apa? Ada panggil orang hantar ke macam mana? Kena pergi tengok. Pakai termometer. Tuan-tu bukan. Benda tepat tu untuk awak tahu. Untuk nak menyejukkan macam lebih dia katakan sensor lah. Banyak saya nak explain lagi. Okey, inilah evaporator. Evaporator kat dalam tu. Kalau dengan kereta kancil tu, dia duduk dekat bawah dashboard. Bukan dashboard dah nampak je cooling coil. Kalau kereta-kereta sekarang, kereta yang moden, dia berada kat dalam, kena buka semua. Baru boleh dapat cooling coil. Cooling coil ni kalau rosak, tinggallah harga dia. Tu lagi benda. Lagi Honda, Ferrari, kereta saya dah begini. Honda Dash. Honda Dash boleh tu. Mana dapat cek ni? Kita duit nak pakai motor. Okey, ini lelaki Azhar. Dulu zaman-zaman dulu dia guna gas A12. Kenapa tak guna gas lain? Seperti contoh A22. Saya gas dapur. Sebab dia low GWP dengan low ODP. Okey, tepat sekali. Baik kawan. Boleh. Dah dia dah kebun dah. Tak ada ni, woi. Dapat minum tu yuk. Minum tu dia, woi. Bawa lagi ke bawah.
Tiada air, boy. Okay, ni gas baru. Boleh tolong terangkan? Saya nak tengok Wan Razali. Boleh terangkan sikit lah. Kita dah kehabisan masa. Terangkan. Okey, untuk R134 ni bahan pendingin lebih mesra alam berbanding dengan gas-gas lain. Saya dengar. Okay, terima kasih. Bagi tempakan sikit. Okay, betul. Kalau kita ganti dengan gas lain, meletup kereta. Gas ni diciptakan untuk kenderaan. 134A dengan R12. Dah kata mahal, tak mahal? Dia memang, dia ada, kadang-kadang dia ada peti. Tapi peti guna sekarang guna R1, R410A. Lagi. Okay, jawab salah. Apa payung ni? Ni termasuk kepada alatan. Tolong pencarongga ataupun kalau bahasa Inggerisnya manifold gas. Manifold gas ni untuk baca meter, cek kebocoran dan untuk uji tekanan rendah dengan tekanan tinggi. Tekanan rendah warna biru untuk refrigerant, warna kuning dan tekanan tinggi untuk merah. Kalau betul, stres. Okey, ini adalah suhu. Bacaan idea untuk sesebuah kenderaan. Yang low, yang high ni 150, yang low 25 hingga 30, yang paling terbaik. Kenapa? Awak bacalah. Awak tengok. Kalau dengan high, overcharge system. Jadi kereta berat ke, jadi kompresor cepat kon ke. Mungkin ada kesan-kesan sampingannya. Yang saya nak terangkan suhu dia. Tapi kebanyakan aircon kereta, kebanyakannya kalau nak isi gas tu ke kereta, kebanyakan pakai low saja. Jangan sangat pakai high. Kenapa? Atas kereta juga. Kalau kereta-kereta biasa ni, kebanyakan kedai-kedai kereta ni dia guna low. Sebabnya low ni sudah mencukupi. Kebanyakannya menggunakan barang-barang ceplak. Faham? Kalau dengan benda-benda yang betul, yang original ni, tak tahu harga RM1,000 lebih. Kebanyakannya tak mampu. Kalau dengan kereta-kereta yang hypercar, yang supercar, sportcar, lain pula. Kenapa? Dia kena gunakan special tu dia. Ada contoh BMW, kena guna manifold gas dia. Tak boleh guna yang Toyota punya, boleh. Tapi takut bacaannya tidak tepat. EV je kot, EV. EV tu dia sistem baru lagi, dia sama saja. Tapi dia ganti apa tu? Dia gantikan EV kan guna bateri. Dia ganti enjin yang bergerak tu, roda tu. Dia ganti apa tu? Saya pun lupa dah. Okay, nanti saya jawab balik soalan saya ke minggu depan Baik cikgu. Dan EV ni dia macam benda yang baru lagi. Saya tak sempat lagi nak tengok apa je benda tu. Kitarannya macam mana. Dekat lagi lah. Okey, yang ni rasa-rasanya minggu lepas ni ada cikgu yang ajar dah ni. Pump vacuum ni dia macam dia flashing tu. Dia sebenarnya flashing aircon ni dia untuk mengeluarkan segala-gala kotoran, gas, dasar yang ada dalam tu. Dan dia boleh menguji gas ni ada ke tak, bocor ke tak, belakang betul lah. Okey, seperti saya cakap ni lah. Ini bukan kaedah lah. Cara untuk kita tengok macam mana yang elektronik atau elektrikal yang ada dalam kereta. Kereta dia ada thermostat, dia ada semua sensor dia, sensor high pressure, sensor medium pressure macam tekanan rendah lah. Lepas tu dia macam ada thermostat, echo switch dan macam-macam lagi lah dia ada. Dia bermula dengan bateri.
Dia apa orang panggil tu? Alternator. Alternator ni tugas dia cas bateri. Apabila kereta ni kereta mati, alternator akan cas bateri untuk tak bagi mati. Apabila kereta tu on, alternator mati. Kiranya tugas bateri pula cas alternator. Macam itulah. Dia hantarlah kepada tu kenderaan yang elektrikal ni. Elektrikal ni sebabnya saya tak berapa cakap sangat. Sebabnya dia akan tunjuk kepada kelas bengkel. Baru bagi lagi real. Baru boleh nampak. Okey. Inilah sistem yang betul-betul sistem tu. Seperti saya tu. Bermula pada kompresor, pergi ke condenser, receiver dryer, lepas tu ada side glass. Side glass ni kita tengok banyak buih ke tak? Kalau banyak buih tu kita risau, takut ada kebocoran lah. Lagi banyak buih. Itulah. Sistem tu tidak bersih. Lepas tu dia pergi kepada DSB lah. Ni sensor dia ni. Dia pergi dekat evaporator. Dia nak bagi tahu benda tu sejuk ke tak. Lepas tu datang balik pada compressor, pergi ke laser. Itulah kita ranya. Okey, tak apa membuang-buangkan masa lagi. Kita awak quiz. B4 brother. B4 Bang Wan. B4 Bu. Oi, sabar. B4 bye Hakim. Mana bye? Tanya mana kita? Ani jatuh hati dia. Sabar. Sabar saya kan. Ibu kita sihat tu. Ada apa saja. Asal Siapa ni yang tuai pemereka ni? Semua ni. Sorry. Linknya. Okey, nampak? Boleh? Try. Kan ada link lagi. Ni. Laju. Kita akan jawab siapa yang dapat tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Sampai tempat kelima ada hadiahnya. Tempat satu, tempat kedua, tiga sama saja. Tempat keempat, tempat kelima Special. sikit saja. Sebagai ada hati. Dah ramai dah masuk. Dah. Sabar. Dapat tomel tak? Start. Lagi. Boleh masuk. Yang baru masuk tu. Kelas kita ke? Bukan. Nak join. Ponte sampai ni. Apa ni? Sampi. Sampai ya. Tak kotak. Sekejap. Dia diam pula. Nanti nak nangis lah. Apa lah. Ini nak main. Datang masuk kuis. Kan. Datang masuk kuis. Orang nak ajar. Bola je. Tahu nombor satu. Aku pergi.
Okey, cepat. Saya tak minta masuk ni. Saya marah pula. Start. Boleh. Nama saya tak? Masuk. Cikgu cepat. Tiga saat. Tiga saat. Zawi, awak baru datang apa? Apa bangun? Dia iman terang. Ya. Kenapa awak baru datang? Itu dia. Tak baik kerja. Okey, Wan Zalim. Okey. Soalannya nak kata mudah, tak mudah. Nak kata susah, tak susah. Dia tengah-tengah. Saya tak boleh jawab semua ni. Astagfirullahaladzim. Nak buang dia pun ni. Sabar. Dia bukan jadi juga. Dia dalam slide. Kalau awak tak tidur, lihat. Soalan tu biasa je. Tapi mudah tak mudah. Susah ke? Susah kan? Kena study sikit lah. Bagi saya kena study sikit. Kena teliti jawab, tarik nafas. Dah jawab? Macam jawab soalan kawan-kawan awak lah. Nak check EBT, check lah. Tengok dia bagi jawapan macam mana. Dah cikgu. Ni ada orang jawab ni. Gagak apa tak? Kemas. Kemas. Okey. Macam kali salah jawab, dia akan undur balik. Okey, cepat guys. Ada yang tidur dah. Sialah, aku di problem. Hafiz, awak tidur Hafiz? Closing door ni. Sampai 25. Sampai 25 ya. Gila cikgu. Tak boleh. Dan memang set macam tu lah. Sama macam bermula lah yang sebelum ni yang boleh awak tu.
Sama dengan kawan awak ada. Hari Sabtu hari tu. Sama je macam ni. Siapa yang nak dia? Langsung nak kenal dia. Fikir ni dia salah lah. Saya boleh bikin. Okey. Tapi Ini tidak adil. Dia main buku saya. tak berjalan Okey, aku tu. kita bagi kepada nombor 3. Saya nombor 3 juga. Nombor 3 nama Nukman. Nukman. Oh, Budak saya nombor 3 juga. Saya nombor 3 juga. Tipu-tipu je kau daripada Idham. Cikgu nak ambil gambar. Cikgu saya nombor 3 juga. Nak ambil gambar sebab tak dapat hadiah. Okey. Okey. Cikgu saya nombor 3 juga. Nombor 2. Okey. Nama boleh master dijemput oleh Ain. Nombor 4 cikgu, nombor 4. Cikgu select lah. Ain dah dekat kasut. Ain pun dekat kasut. Okey, tempat yang pertama. Aisyah Roslan. Roslan. Cikgu jangan Tak ada, salah. Cepat. Nak bagi yang nombor 4 dengan nombor 5 pula. Apa ambil apa? Cikgu nombor 3 cikgu. Nombor 7 nak juga. Nombor 8. Geram. Aku nombor 3. Aku nombor 4 Aku nombor 3. Nombor 3 okey, tapi sekali lagi. Tapi sekali lagi. Cikgu nombor 3 cikgu. Nombor 3 ada 2. Nombor 4 pun ada Nombor 3 ada 2 cikgu. Tak ada cikgu. Ini tidak adil. Sekali lagi. Nombor 4 cikgu, nombor 4. Nombor 3 cikgu. Okey, kena ambil kamu. 3. Oh, sekali. Okey, bawah tak dapat. Tak boleh lah. Kena habisnya tu. Cikgu cakap lagi lah. Cikgu nombor 4, nombor 5 mana? Dan 7 mana tu? Dekat ini harapan palsu. Cikgu nombor 3 cikgu. Cikgu. Ramai yang apa? Saya nak buat keputusan tu, saya pelik juga. Panggillah semua. Buat lagi sekali. Cikgu turn je lah. Balik. Okey, saya dulu. Saya nombor 4. Siapa menang? Nombor 4. Ni siapa punya ni? Ya. Oh, Syazwan Mustafa. Mari saya nak minum air. Cikgu nombor 3 cikgu. Tak boleh. Ini nombor 4 je. Duduk diam ni. Minta maaf semua, ini nombor 4. Asal Syazwan dapat yang sedap-sedap cikgu. Kawan dia. Cikgu nombor 3 cikgu. Kanjur please. Nombor 3. Syazwan je dapat yang sedap. Saya kena bagi nombor 5. Cikgu ni. Ha? Bukan. Dia nombor 4. Nombor 3 kan dah ada tadi. Dia nombor 4 yang ada atas, nombor 5 yang ada kat atas. Okey, kita silakan tutup. Siapa tutup? Cikgu tak bagi tahu. Saya juga, yo. Saya. Ayah, awak. Oh, ada tanda juga. Kita tak gambar tak apa. Tung sawu. Nak apa lu? Nak boleh. Tukar. Swag. Nak tukar. Lalu cikgu. Cicik boy. Okey, rumusannya. Saya nak minta seorang dulu baca rumusan Ambil lah Syazwan tu. Syazwan Hakim. Student. Alah. Aidil tu jawab Aidil. Aidil tu jawab. Dia bagi
Nak balik je. Bagi mula kereta tu je. Okay, hari ni Seluruh. seluruh kita belajar tentang aircon. Kita ada kemasukan dia punya jalan, masuk dan keluar. Angin masuk. Aircon kereta. Kereta. Komponen- Lagi. Berkaitan komponen yang ada dalam aircon. Lebih awal. Okey dah. Tengok ni dia tolong. Okey, bagus. Okey, bagus. Yalah, saya belajar hari ni berkaitan dengan aircon kereta. Okey. Apa yang ada dalam aircon kereta tu ada banyak lah. Ada komponen depan dia, kompresor, ada dia punya tempat penyimpanan gas, pemanfaatan dia, apa semua. So dekat sini saya dapat belajar daripada dari fungsinya macam mana bermula orang cakap daripada udara luar masuk ke sistem pengudaraan dalam kereta tu. Jadi banyaklah dia orang cakap bersabar, saya ingatlah. Bersabar. Itulah. Okey, terima kasih. Dan awak jawab, awak dapat. Oh, okey, saya dapat. Ada duit kat awak dah. Dapat air. Oh, kata-kata je kata-kata. Kata hari ni. Tengok kata-kata hari ni. Okey, kata-kata hari ni. Saya. Tapi Saya. awak je. Saya kalau burung-burung dia suka. Aidil jawab je. Ada lagi. Tenang lagi ya. Tak ada hadiah dah. Tak ada hadiah dah. Dia boleh balik ni. Kalau burung hilang. Kalau burung hilang tak Banyak yang burung. lain terbang tinggi. Akhirnya burung hilang juga yang akan mati kelaparan. Okey. Maksudnya kalau kita ni pandai, janganlah kita tinggikan diri kerana kalau kita tinggikan diri, kesian orang yang kat bawah. Dia burung. Kesian orang kat bawah. Walaupun kita ni macam tamak, kita yang seorang yang pandai. Kita seorang yang pandai, orang lain tak pandai, akhirnya kita akan mati juga ke bawah juga. Baik cakap. Mantap cikgu. Saya suka cikgu ni. Mantap. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jam tu cikgu John. Dr. Yami, komen Dr. Yami. Next. Baik macam tak sempat. Baik macam tak sempat. Burung John. Okey, tugasan hari ni ya hantar ayat ke depan.